Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sonam Ida bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Match final Piala Malaysia untuk musim 2024-2025 akan menemukan JDT dengan Seri Pahang di Stadium Neutral di Stadium Nasional Bukit Jalil. Untuk rekod, ini merupakan match final Piala Malaysia ke-7 JDT. JDT pernah jadi juara Piala Malaysia sebanyak 4 kali dan naik juara sebanyak 2 kali. JDT juga merupakan juara bertahan dengan memegang rekod juara 2 musim berturut-turut, menewaskan Terengganu 3-1 pada musim 2023, tewaskan Selangor 2-1 pada musim 2022. Musim 2021, JDT layak ke final tapi tewas mengejut kepada Kuala Lumpur City dengan keputusan 2-0. Kita boleh consider match to match yang ikonik untuk Kuala Lumpur City. Di saat orang ramai predict yang JDT boleh jadi champion, tiba-tiba ada satu kelab daripada Kuala Lumpur berjaya menewaskan gegasi bola sepak Malaysia. Seri Pahang pula merekodkan final ke-9 diorang. 4 kali pernah jadi juara dan 4 kali pernah jadi naib juara. Last kali jadi juara Piala Malaysia pada musim 2014, time to match fight. JDT dan Pahang seri 2 sama di masa penuh, match drag ke extra time dan penentuan penalti. Akhirnya Pahang berjaya menewaskan JDT dalam penentuan penalti. Final yang aku rasa ramai juga ingat Mak Yo dikecam beramai-ramai lepas dia tak berjaya skor gol ke-4 untuk JDT. Lepas tu tak tunggu skuad Pahang angkat piala, tahu-tahu je majoriti fan JDT hilang di sebalik asap smoke machine. Time tu Pahang mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia diorang untuk 2 musim berturut-turut. Musim 2013 juara Piala Malaysia lepas menewaskan Kelantan di final. Kali kedua juara Piala Malaysia menewaskan JDT pada musim 2014. Untuk musim 2024-2025 ni, macam biasa seperti dijangka, JDT berjaya sampai ke final. Bantai KL Rovers di round of 16 dengan aggregate 9-0. Lepas tu bantai abangnya pula Kuala Lumpur City di suku akhir dengan aggregate 6-1. Sambung aktiviti membantai kelab dalam Liga Malaysia, menewaskan Terengganu di semifinal dengan aggregate 6-1. Seri Pahang pula ramai tak expect yang diorang boleh layak ke final. Ingatkan kecundang seawal round of 16, pusingan pertama di tangan King of Malaya. Tapi berjaya menang tipis aggregate 3-2 dengan Selangor. Menang tipis juga di suku akhir menewaskan Perak 4-3. Dan menang tipis juga di separuh akhir menewaskan Sabah 3-2. Berdasarkan rekod 5 pertemuan terakhir JDT dan Seri Pahang, JDT mendominasi dengan 4 kemenangan dan 1 seri. 2 pertemuan dalam match Liga Super pada musim 2024-2025, JDT berjaya membolosi gawang Seri Pahang dengan 3 gol. Prestasi semasa untuk kedua-dua kelab ni pula kita boleh consider dalam keadaan yang baik. JDT dengan rekod bersih tanpa kalah dalam Liga Malaysia. Last kali JDT kalah pada musim 2021 dekat final Piala Malaysia kepada Kuala Lumpur City. Cuma di pertengahan Mac 2025, JDT baru je tewas kepada Buriram United dalam round of 16 AFC Champions League. Seri Pahang pula lepas mencatatkan rekod tanpa kemenangan dalam 4 match berturut-turut, diorang akhirnya jumpa juga erti kemenangan bila mencatatkan 4 kemenangan berturut-turut dalam 4 match terakhir Liga Super. Kalau JDT juara Liga Super, Seri Pahang menamatkan Liga Super di tangga ke-8. Bab player, aku percaya JDT tak ada masalah dengan squad depth yang dalam. Diorang tak ada masalah untuk menurunkan mana-mana player. Turunlah siapa-siapa pun, insya-Allah diorang akan memberikan prestasi yang terbaik, performance yang terbaik. Yang masalah sekarang ni player Seri Pahang. At least 2 tonggak utama Seri Pahang tak boleh diturunkan dalam match final Piala Malaysia ni. Striker harapan Kepa Sharman tak boleh diturunkan sebab menjalani penggantungan lepas kutip 2 kad kuning. Selain tu, Manuel Hidalgo pun tak boleh diturunkan sebab kena gantung lepas dapat 2 kad kuning. Kalau Hidalgo ni tak kena gantung pun mungkin disebabkan status dia sebagai player pinjaman JDT, so gentleman agreement akan di-apply, mungkin tak dapat diturunkan juga dalam match final bertemu JDT. So ramai yang anggap match final ni agak berat sebelah. Dah boleh predict dah boleh jangka siapa yang akan jadi champion dalam match final Piala Malaysia ni. Itu mungkin menjadi faktor kenapa tiket tak berapa nak laku. Lagi laku tiket Man U datang Malaysia daripada tiket final Piala Malaysia ni. Tapi kalau korang ada kesedaran untuk dapatkan tiket match final Piala Malaysia ni, aku rasa sempat lagi korang beli. Cuba dapatkan sekarang. So agak-agak macam mana? Siapa yang jadi champion? JDT ke Seri Pahang? Korang komen dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.